Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Turun! Demo lagi. Anwar kena turun. Supaya tidak mempolitikkan agama Islam untuk kepentingan peribadi, tetapi mengislamkan politik demi kepentingan negara. Isu turunkan Anwar masih memanas di Malaysia. Dari mahasiswa hingga Parti Islam se-Malaysia atau PAS, ya biasa disebut Partai Islam lah gitu ya. Mereka itu bersuara turunkan Anwar. Akhirnya ada seorang pakcik Malaysia yang mengkritik tindakan tersebut. Dia mengatakan, kalau nak jadi pemimpin, kenalah bawa dasar yang lebih bagus dari apa yang ada sekarang nih. Bukan dengan menjerit-jerit. Kalian tak boleh jatuhkan Anwar Ibrahim kalau beginilah caranya. Dari dulu sampai sekarang. Tak hanya itu teman-teman. Sultan Ibrahim pun menyenggol mengenai isu ini. Ya, ia mengatakan, jangan mempolitikkan agama Islam untuk kepentingan pribadi, tetapi mengislamkan politik demi kepentingan negara. Dengan nada yang lembut, santai, dan penuh wibawa. Ini dia videonya. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera. Dia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita nyamakan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyamakan sebuah tentang apa? Kebebasan di bawah kuasa tira madani. Susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Di bawah kuasa tirani madani, ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Di bawah kuasa tirani ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup, 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 hidup rakyat. Ini je ke yang mampu pembangkang buat? Parti yang kononnya pembela Melayu. Cuba tengok ni video ni. Tengok. Tengok. Kalau nak jadi pemimpin, kenalah bawa dasar yang bagus. Dasar yang lebih bagus daripada apa yang ada sekarang ini. Bukan dengan menjerit isu-isu yang boleh memalukan diri sendiri. Kalian tak boleh jatuhkan Anwar Ibrahim kalau inilah caranya. Dari dulu sampai sekarang sama je cara kalian ni. Satu pun tak ada yang berkesan. Sebenarnya kamu kena bawa pembangunan di negeri kamu, 4 negeri kamu untuk menunjukkan yang kamu ni lebih hebat, lebih bagus daripada kerajaan perpaduan. Tapi kalau setakat terjerit-jerit ramai-ramai, kamu jadi pembangkang ke lah sampai bila-bila?
Aku tak faham betul lah kalau ada orang Melayu ni, kena sedar orang Melayu ni. Orang Melayu kena sedar, kita nak cari pemimpin parti yang membawa dasar yang lebih bagus, lebih baik. Polisi yang lebih bagus, lebih baik, yang terbaik untuk rakyat. Baru betul. Ini macam ni. Aku harap orang Melayu semua fikirlah. Fikirlah elok. Janganlah sampai kita merendahkan bangsa kita sendiri. Assalamualaikum. Demo lagi. Anwar kena turun. Dah berapa banyak kali kau orang buat? Dah berapa banyak kali? Bukan setakat berdemo. Dalam muktamar PAS, desak Anwar turun. Tapi apa yang berlaku? Tak ada apa. Sebab apa? Sebab korang tak bijak. Sebab korang tak ada isu. Sebab negeri korang pun ke belakang. Tak boleh menandingi, menyaingi negeri-negeri perpaduan. Tak boleh. Sebab tu, kita sebagai ahli, kena bijak dulu. Ahli kena bijak supaya boleh memiliki dan mendapatkan pemimpin yang bijak. Sebab ahli dah bijak. Tapi kalau ahli bingai, akan dapat pemimpin yang bingai. Jadi, hei, kau tu MP. Cuba kau buat usul. Tak payah susahkan ahli semua. Tak payah susahkan orang ramai. Nak berpanas, berapa semua. Tak payah nak malukan diri sendiri. Kononnya 1 juta, kononnya 2 juta. Akhirnya yang datang 100 orang. Lepas tu senyap. Itulah dah banyak kali dah. Dah banyak kali dah. Jadi, kalau dia betul-betul hebat, kalau dia seorang MP yang punya sokongan yang kuat, nak tunggu apa lagi? Buat usul, undi tak percaya. Kan mudah? Tak menyusahkan orang? Sebab apa dia tak buat? Sebab dia tahu dia tak ada kekuatan. Itulah. Nak menunjukkan yang dia tu kononnya hebat di kalangan pemimpin dalam pembangkang ni. Kasihlah buat demo. Yang akhirnya, yang letih, yang penat, yang hilang duit, yang habis duit, ahli. Kadang-kadang ada pemimpin pun tak datang. Jadilah ahli yang bijak. Okey? Assalamualaikum. PAS harus sedar yang mereka pegang kursi parlimen dan DUN yang banyak di negara ini. Itu bermaksud yang rakyat percaya akan kebolehan PAS untuk memerintah. Maka PAS tak boleh ada sikap merendah diri tak kena tepat. Tak boleh anggap seolah-olah mereka tak boleh jadi Perdana Menteri. Kalau merendah diri sangat, maka tak perlulah jadi parti politik, jadi NGO saja. Sikap PAS ini juga sebenarnya pada saya adalah satu penghinaan kepada wakil rakyat PAS yang menang. Mereka dianggap seperti tidak berkemampuan untuk mentadbir negara. Ketua Pembangkang bagi pada bersatu, Ketua Ahli Parlimen Perikatan Nasional pun bagi pada bersatu. Ini tak patut sebenarnya. PAS kena ada keyakinan diri. Saya nampak ramai saja wakil rakyat PAS yang berkebolehan. Takkanlah tak ada seorang pun dalam kalangan puluhan ahli politik PAS langsung tak boleh memerintah. Bahkan PAS juga dah ada ramai golongan profesional dan teknokrat. Jadi mereka ini masuk PAS hanya untuk jaga kawasan dan negeri sahaja ke? Faktanya, orang ramai pandang rendah pada PAS adalah disebabkan pemimpin PAS sendiri yang terlalu merendah diri, bukan sebab ideologi atau pakaian Islamik parti mereka pun. Saya ni bukanlah nak cucuk Perikatan Nasional, tapi saya nak sedarkan PAS supaya mereka tahu bahawa rakyat memilih mereka kerana rakyat yakin yang mereka ini boleh mentadbir. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Suka saya ingatkan kepada para pemimpin masyarakat supaya tidak mempolitikkan agama Islam untuk kepentingan peribadi, tetapi mengislamkan politik demi kepentingan negara. Ini bermaksud urus tadbir kerajaan mesti mengikut landasan syariat Islam, bukannya mengikut fahaman
sekular atau liberal. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, mencukupi seluruh aspek kehidupan. Oleh itu, janganlah ada pihak yang menunggang agama untuk kepentingan parti politik mereka atau sebarkan fitnah yang kebencian yang akan memecah belahkan masyarakat. Sejak dari dahulu lagi, saya sentiasa tegaskan bahawa pentas dakwah dan medan pengajaran agama Islam tidak wajar dijadikan tempat untuk agenda parti politik. Marilah kita menjaga kesucian agama Islam dan membentuk penyatuan ummah yang harmoni. Kerana Islam adalah agama persaudaraan dan perdamaian. Sikap Sultan Ibrahim dalam menanggapi isu turunkan Anwar mencerminkan kebijaksanaan seorang pemimpin berwibawa yang mengutamakan kestabilan negara di atas kepentingan politik sempit. Dengan nada lembut namun tegas, Sultan Ibrahim menyampaikan kritik halus kepada kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan agama sebagai alat politik. Ya, beliau itu tidak melarang perbedaan pandangan atau perdebatan politik, tetapi menegaskan pentingnya etika dalam berpolitik, terutama ketika melibatkan nilai-nilai agama. Pernyataan beliau jangan mempolitikan agama Islam untuk kepentingan pribadi, tetapi mengislamkan politik demi kepentingan negara merupakan seruan moral untuk semua pihak, baik mahasiswa, partai Islam seperti PAS tadi, maupun individu yang bersuara keras untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, agar tidak menyalahgunakan agama sebagai alat provokasi. Secara keseluruhan, sikap Sultan Ibrahim menurut saya sebagai penyejuk, ya, sebagai penengah yang menyerukan politik beradab dan berlandaskan prinsip keagamaan yang benar, bukan kepentingan pribadi. Beliau menunjukkan keberanian moral, integritas, dan kepemimpinan yang visioner di saat suhu politik sedang memanas. Itulah kira-kira yang saya tangkap dari sikap seorang Sultan Ibrahim, ya. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.